Okey. So ini cara nak mudah faham lah Okey. berkaitan pasal loan rumah Islamik ni lah. Okey. Okey. Dia agak kasar sikit tapi bila dengar tu betul, okey terus faham insya-Allah. Okey, dia cerita dia macam ni. Contoh. Okey, contoh kalau hang nak berkahwin. Okey, hang nak berkahwin. Okey. Apa beza hang berjimat lepas kahwin dengan hang berjimat sebelum berkahwin? Okey. Beza dia sebelum kahwin haram lah. Okey. Lepas berkahwin halal lah. Okey. Tapi proses dia sama. Okey lah. Okey, kenapa lepas berkahwin dia jadi halal? Sebab dah kahwin lah, dah nikah. Sebab dah kahwin dah ada akad Tok lah. kadi dah sah kan. Sebab dah ada akad lah. Okey, akad. Tapi proses sama. So, sama juga dengan loan rumah lah. Kalau tengok konvensional pun ada untung. Tengok Islamic financing pun ada untung. Dua-dua ada untung. Okey. Beza dia ada akad. Untuk Islamic financing ni dia ada shilling rate dan juga akad lah. So dia bagi tahu untuk loan rumah ni shilling rate dia maksimum ekonomi jatuh macam mana pun maksimum berapa persen had ni. Tapi kalau loan konvensional unlimited. Okey. Maksudnya kalau perang lagi naiklah hutang kau. dia tak ada limit dia. Kalau konvensional loan.